Jangan silap, susul langkah bagi mantap. Latih sikit, hari-hari terus jadi power. Confirm jadi Jomet, kira sama-sama. Dengan teknik semua jadi mudah. KMCA, kita berjaya. Cikgu Amar terbaik selamanya. Hello, sekolah. Terima kasih suara cikgu. Buka dah suara. Boleh, kalau boleh dengar type dekat bahagian chat. Boleh dengar. Alhamdulillah. So hari ni merupakan kelas kita yang pertama. So macam mana? Apa perasaan awak untuk malam ni? Dah ready? Happy. Dah ready ya? Ready. Sebelum tu tak kenal maka tak cinta. Ready. Boleh tahu tak nama sekolah awak dan juga negeri mana awak? Awak datang daripada sekolah mana? Negeri mana? Sebab muka-muka ni ada yang cikgu tak familiar. Mungkin ada datang daripada jauh. Sama ada yang datang daripada Kedah, ada yang datang daripada KL, Selangor. So hari ni kita berkumpul di Yes, apa dia? Tak ada. Tulis nama sekolah awak dan juga negeri awak daripada datang dari mana ni sebenarnya. Okey, kita ada okey, kita tengok dulu Kita ada Anika Farzana daripada Selangor. Selangor tu sekolah mana Anika? Kena share. Cuba tanya sekolah mana. Kita ada Putri Nur Izati daripada SK Taman Melati. Sekolah lama cikgu. Oh, SKSU tu apa? Kita ada Syahir daripada SKTI. Sekolah sekarang lah. Sekolah cikgu yang sekarang. Okay, ramai kita ada Darwish SKTM, Cak Isa SKTI. Alright. Okay, so untuk malam ni macam biasa, siapa yang dah pernah join pada minggu lepas yang session yang pertama, mula-mula sekali kita akan adakan sesi quiz. Yang mana dalam quiz ni, quiz yang pertama cikgu namakan dia sebagai Maths Trivia. Yang mana dalam quiz ni awak akan jawab 20 soalan yang melibatkan tambah, tolak, darab dan juga operasi bergabung. Yang mana awak tak perlukan kertas. Awak hanya perlu gunakan ni kepantasan mengira, sama ada awak guna jari ataupun awak guna pengenalan mental awak. So get ready Boleh? Pantas siapa menjawab. Boleh semua kena kira secara pantas. Sebab cikgu dah latih awak kira dengan pantas. Boleh pandai matematik tapi kalau awak jawab satu soalan tu 5 minit tak ada guna. Alright. Boleh tekan link yang cikgu berikan dekat bahagian chat. Semua sekali boleh tengok bahagian chat. Tekan link dan masukkan nama anda. Okey, cikgu akan paparkan paparan Wayground. Okey, come on. Yang mana tak dapat join lagi, sekali lagi cikgu share link. Okey, awak akan terus dibawa ke paparan sekarang ni, paparan Wayground. Tak perlu masukkan game code sebab cikgu dah masukkan link yang automatic terus pergi ke paparan Wayground dan awak akan masukkan nama awak. Kalau boleh masukkan nama sebenar awak. Nak masukkan nama sebenar cuma tak boleh nama panjang sangatlah. Okey, kita dah ada Marisa, kita dah ada Afan, Izati, Zahra, Darwish, Amanda, Akif dan juga yang lain-lain. Okay, come on. Okey, cikgu tunggu lagi 30 saat. Cikgu akan tunggu dan awak akan terus jawab soalan yang ada dalam Maths Trivia pada kali yang pertama ini. Cikgu tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Okey, yang tak boleh masuk cuba awak guna mana-mana device. Guna mana-mana device, phone mak awak ke, tekan Wayground. Tekan Wayground. Lepas tu masukkan. Cikgu bagi balik. Okey, cikgu akan share lagi sekali Dalam bateri nama dah.
Kita ke boleh ke? Boleh tu. Boleh tak apa. Yang mana dapat masuk lambat tak apa, jangan risau, tak ada masalah. Dia still boleh still boleh masuk lagi. Okey, yang mana yang dah join, dah boleh masuk, kita tekan start Mana cakin? Tahu. Okey, cikgu tekan start Okey, 471609. Okey, yang mana yang baru join 471609? 471609. Andai kata awak ada masalah untuk join, tekan background, pergi dekat bahagian Google. Siapa yang ada masalah pergi dekat Google, type background, pilih yang untuk join game. Nas Hakim. Mas Wakil lah nama dia. Okey, come on. Tak apa, mungkin ini kali pertama awak join. So mungkin tak berapa nak familiar dengan nak main game apa semua, tak familiar lagi. Nanti lama-lama awak akan jadi expert. Mana? Okey, come on. Kalau awak dapat lihat kat sini dah ada 4 soalan 4 soalan yang dijawab buat kali yang kedua. Kalau boleh kira betul-betul, jangan bagi salah. Kira betul-betul, jangan bagi salah. 6 soalan dah dijawab buat kali yang kedua. Okay, come on. Komisi di mana? Tambah betul itu lagi. Kalau boleh pengiraan kali ni awak gunakan jari Gunakan jari ataupun pengiraan secara mental. Sebab angka yang cikgu gunakan hanyalah angka-angka yang kecil sahaja. Tak perlukan untuk awak buat bentuk lazim. Dapat dah tiga berapa? 8, 9, 10. Okay, come on. 16. Dan untuk pengetahuan awak semua Last tolak kita punya kelas hari ni adalah dirakam kelas kita pada malam ini adalah dirakam supaya siapa yang tak dapat join, siapa yang join lambat dia still boleh tengok lagi. Awak pun boleh tonton semula. Okay, come on. Belum ada lagi seorang yang mencapai di peringkat puncak Mountain Kilimanjaro. Masih menuju ke kemah yang kedua terakhir sebelum menuju ke puncak. Come on. Dekat situ kita dapat lihat ada berapa orang ni? Ada 4 orang. Kita ada Marisa, Faiz, Amanda, Izati, Akif. Ini antara mereka yang berada di kemah kedua terakhir sebelum menuju ke kemah yang terakhir dan menuju ke puncak 100% mastery. Awak kena dapatkan semua jawapan betul sebab soalan ni game kali ni memang cikgu tetapkan 100%. Awak kena betul 100%. So mungkin awak kena jawab soalan tu berkali-kali lah. Salah jawab lagi. Salah pun jawab lagi. Okey, untuk murid-murid yang baru join, cikgu akan kongsikan lagi sekali kepada anda link untuk pergi kepada game yang rakan anda sedang jawab sekarang ni. Jangan risau, still lagi boleh join, cumanya awak hanya ada masa lebih kurang 6 minit saja lagi untuk jawab. Sebab rakan-rakan anda yang lain dah pun memulakan perjalanan. Okey, seorang dah sampai. Good job. Siapa tu? Kita ada Marisa kat situ. Okey, tahniah Marisa. Orang pertama sampai di puncak Mountain Kilimanjaro. Okey, ini kita tengok nanti kita tengok nanti berapa ramai yang dapat 100% tanpa satu pun soalan yang jawab dengan salah ataupun dijawab melebihi daripada sekali. Okey, sekarang dari orang yang kedua kita dah ada Faiz, Haziq dah situ. Okey, yang lain, come on. Okey, come on yang lain, come on. Okey, sambil-sambil kita menunggu rakan-rakan anda yang lain untuk selesai dan juga masa tamat. Lepas ni cikgu
maklumkan kepada anda nanti kita akan jawab soalan. Soalan cikgu akan tunjuk kepada anda dan awak kena ingat tempoh masa yang akan diberikan bergantung kepada kesukaran soalan. Andai kata kalau soalan tu susah, lamalah cikgu bagi masa. Andai kata kalau soalan tu mudah, masa yang diberikan singkat. Dan andai kata bila awak dah jawab soalan, pastikan awak letak jawapan di bahagian chat. Tapi jangan tekan enter lagi. Jangan tekan enter lagi. Bila boleh tekan enter? Awak hanya boleh dibenarkan tekan enter bila masa dah tamat. Bila cikgu cakap, okey masa dah tamat, barulah anda dibenarkan untuk tekan enter. Sebab apa cikgu buat macam tu? Sebab cikgu tak nak rakan-rakan yang lain tiru jawapan. Okey. Okey, come on. Kita ada lebih kurang 4 minit. Daripada 19 peserta, baru 7 orang. Kita ada lebih kurang 12 orang lagi. Come on. Adakah semua yang ada pada malam ni ada join kelas minggu lepas yang free punya? Ada join tak? Ada tak join kelas yang free punya pada minggu lepas? Ada Kenapa tak boleh join game? Kenapa tak boleh join game? Mungkin cuba tekan link. Yang mana baru join cuba tekan link. Sebab rakan-rakan yang lain diorang dah mula 7 minit yang lalu. Okey, masih lebih kurang 3 minit lagi. 3 minit lagi. Okay, kita dah nampak kat sini ada peningkatan bilangan murid yang dah join. Daripada 19 tadi dah ada 21 orang. Okey, yang mana try join tak dapat, awak boleh tekan dekat bahagian Google. Boleh try guna device, mana-mana device. Kalau mungkin sekarang ni awak pakai laptop tak dapat, cuba pakai phone parent awak ke, phone abang awak ke, phone ayah awak ke. Try pergi dekat bahagian Google, type Wayground, WAYGROUND dan masukkan join code 471609. Kadang-kadang dia bergantung kepada setting phone masing-masing. Mungkin ada phone masing-masing yang tak benarkan main tekan link mana-mana je. Sebab cikgu berikan kepada anda link untuk terus pergi ke site Wayground. Takut phone setting tu menyebabkan tak keluar benda tu. Mungkin tak boleh join. So kena tengok betul-betul. Try gunakan device yang lain. Ya, Anwar. Okay, next time siapa yang nak join tanpa perlu cikgu admit, perlu cikgu admit, anda boleh gunakan email MOE yang telah dibekalkan oleh sekolah. Email awak yang ada M, tolak nombor awak ada 8 tu, alliancemoe.dl.edu.my. Boleh guna email yang itu. Boleh guna email yang itu. So tak perlu tunggu masa untuk cikgu admit. Alright, tinggal 1 minit 30 saat lagi. Lepas tu cikgu kita akan tamatkan kita punya quiz Maths Trivia. Dan kita akan lihat siapa yang perlukan latihan tambahan, latih tubi dekat rumah. Siapa yang dapat banyak kesilapan, awak diperlukan untuk banyak berlatih mengira, tambah, tolak, sifir kena hafal dan juga operasi bergabung. Okay, come on. Lagi 10 orang lagi. Ni soalan mudah ni, Sepatutnya 10 minit yang cikgu letak tu sangat lama. Nanti akan datang, cikgu akan bagi awak pada bulan 9 nanti bila nak dekat matrix nanti cikgu akan bagi awak Maths Trivia ni hanya boleh dijawab dalam masa 5 minit sahaja. Cuma kali ni kali yang pertama cikgu bagi awak jawab dalam masa 10 minit. Nanti dah nak dekat dengan ujian, dah masa makin lama makin kurang. 30 saat.
Ada yang tak bergerak-gerak kat bawah. Aris ada sampai 4 akaun tak bergerak-gerak. Mungkin ada problem Aris punya. Okay, come on. 10 saat lagi. 5, 3, 2, 1. Okay, masa telah pun tamat. Okay, kita hentikan terus. Okay, awak lihat kat sini pencapaian masing-masing. Okay, dekat situ kita ada top scorer dan juga fastest climb. Okay, dan yang paling penting yang kita nak tengok adalah lepas ni. Dia punya report dia. Report dia tu yang kita nak tengok lepas ni. Okay, jom kita tengok sama-sama. Yang dapat 100%. Tahniah diucapkan kepada kita ada Amanda, Izzati, Faiz Haziq, kita ada Marisa, kita ada Darwish. Itu saja. Itu saja yang dapat 100%. 20. Oh, Darwish tak. Darwish ada satu salah. Okay. Kalau awak dapat lihat kat sini, kenapa dia tulis 2? 2 tu bermaksud soalan yang ke-11 awak jawab sebanyak 2 kali. 2 kali jawab baru betul. Dan sekiranya dia ada tulis 3 macam ni, maksudnya soalan tu awak jawab sebanyak 3 kali. Dan bila awak nampak ada tanda seru ni, bermaksud masa dah habis, awak tak sempat jawab. Okay. Alright, so kita tutup kat situ. Kita berhenti di situ. So macam mana, okey ke? Okey ke? Okay, sepatutnya lepas kuis ni kita ada ujian tebuk. Tapi memandangkan hari ni merupakan kelas kita yang pertama untuk sesi ni, sesi yang betul-betul punya. So kita ujian tebuk tu mungkin cikgu akan letak last kali. Dan kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada malam ini. Cikgu akan kongsikan skrin kepada anda. So get ready dengan kertas, pensel. Tak boleh guna kalkulator, jangan Jangan guna kalkulator, jangan guna sifir dekat belakang buku. Melainkan awak boleh guna petak sifir. Pernah tahu tak petak sifir? Siapa tahu petak sifir? Petak sifir, yes, awak boleh pakai. Sebab apa? Sebab petak sifir awak boleh hasilkan semasa jawab exam. Okay. Alright, cikgu akan kongsikan skrin kepada anda semua. Okay, untuk sesi yang sebelum ni, kita dah pun jawab soalan yang pertama. Ini merupakan soalan pertama yang kita dah pun jawab pada sesi sebelum ni. Dan kalau ada yang belum tengok, nanti awak boleh tengok. Sebab ni semua rakaman Kita rakam, cikgu rakam balik. Okey. Ini adalah soalan yang kedua. Soalan ni minta kita susun markah secara menaik. Dan menaik adalah merupakan susunan daripada nombor kecil ke nombor besar. Soalan yang ketiga. Siapakah pemenang jika jumlah coklat itu ialah 530 biji? Awak kena try satu-satu. Tolak Jihan punya, Faris punya, Radian punya, Punita punya, Silva punya dengan 530 dan tengok yang mana paling sikit beza dia, itulah pemenang dia. Diorang kena teka. Soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Soalan sangat senang. Ayat dia panjang. Maklumat yang diberi banyak. Tapi soalan yang diminta apa? Tulis bilangan tin kelas 3 bijak dalam perkataan. Itu sahaja soalan ni. Simple. Ini soalan simple. Okay. Soalan yang kelima. Dia bagi dekat awak dalam telur tu ada 4 nombor dan dia minta awak hasilkan nombor 4 digit. Tapi dia bagi syarat. Syarat dia adalah 5 mesti berada pada nilai tempat ratus. Ini dah pun kita selesaikan pada minggu lepas. Next, kita ada soalan yang ke-6, soalan pembundaran. Awak kena ingat step-step untuk soalan pembundaran. Tak ingat step pembundaran, memang tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Sebab matematik dia banyak teknik. Alright. Okay, dah habis. Sekarang soalan yang ke-7. Cikgu akan berikan masa kepada anda. Cikgu akan berikan masa. Bergantung pada kesukaran soalan. So, get ready semuanya. Dah siap, dah dapat jawapan, letak jawapan dekat bahagian chat. Tapi jangan tekan enter lagi. Enter jangan tekan lagi. Bila cikgu cakap masa dah habis, baru tekan enter. Okay, semua sekali tengok dekat bahagian chat. Bila cikgu letak simbol ni, simbol garis dot-dot ni, yang lain semua tak dibenarkan untuk type apa-apa message dalam chat. Cuma cikgu nak tengok lepas garisan dot-dot tu hanyalah jawapan saja. Boleh Boleh faham semua? Okay, jom. Soalan yang pertama untuk malam ni. Dan juga soalan yang ke-7 untuk modul kita. Itu dia. Senang sangat, 30 saat dari sekarang. Tulis 28,500 dalam
Okey, kalau perasan dekat dalam soalan ni ada dua bahasa. Untuk murid DLP boleh baca yang bawah punya tu yang apa? Yang bahagian bawah yang kecil tu itu adalah bahasa Inggeris punya untuk murid DLP. 28,000. Yang italic tu. So yang atas tu bahasa Melayu. Ada kata yang murid DLP tak berapa faham sangat yang bahasa Inggeris, boleh tengok yang bahasa Melayu punya. Okey, masa dah pun tamat, boleh post sekarang jawapan anda. Okey, jom kita tengok sama-sama. Ada dua jawapan cikgu nampak kat sini. Ada yang tulis 28050, ada yang tulis 2850. So kita tengok jawapan mana satu yang betul dan tepat. Okey, jom kita tengok sama-sama. Sekarang cikgu nak tanya awak. Dalam soalan ni, dalam ayat ni 28,050, rumah apa, nilai tempat apa paling besar dalam ayat ni? Apa nilai tempat paling besar? Nilai tempat. Apa nilai tempat paling besar? Nilai tempat. 20,000. 20,000. 20,000 bukan nilai tempat. Nilai tempat apa paling besar? 10,000. Yes, 10,000. 10,000. 10,000. So awak keluarkan rumah dia. Kita ada sah, lepas sah 10, ratus, next 1000, 10,000. 1000. Okey, sekarang kita tengok pada ayat 28,050. Okey, bulatkan perkataan ribu. Ingat ini adalah pemisah dia. Okey, 20. Selalunya nombor tu akan berada pada nilai tempat selepas dia sebut perkataan nombor tu. 20. So awak rasa 2 ni perlu letak nilai tempat yang mana satu? 10,000. Yes, 10,000. So kita letakkan 2 pada rumah 10,000. Okey, 2 pada rumah 10,000. Okey, sekarang kita ada 8,000. So 8 perlu letak dekat mana? 1,000. Rumah 1,000. Okey, 8. Okey, next kita ada apa? Kita ada 50. 5 perlu letak dekat rumah mana? 10. Yes, rumah 10. Okey, sekarang ada lagi tak yang belum kita garis? Tak ada. Ada. Dah tak ada. 20. 2 dah letak dekat rumah 10,000. 8,000. 8 dah letak dekat rumah 1,000. 50. 5 dah letak dekat rumah 10. So dah tak ada kan? Okey, tapi rumah ratus dengan star. Tak ada ni, tak ada apa-apa ni. So apa nak buat ni? Sifar. Yes, letak sifar. So inilah dia 28,050. Ramai buat silap 2850 Sepatutnya rumah ratus tu kena ada sifar. Kita tengok sikit kita tengok sikit yang mana buat silap. Darwish, Izati, okey, Anika, Kasih, Faiz, Nur Aina, Marisa, okey, tengok sikit, Dura, Aisyah, Syahir. Okey, alright. So yang salah tak apa. Salah hari ni tak apa, tak ada masalah. Asalkan awak faham. Okey, yang mana salah dah boleh faham Ini cara dia. Ini cara macam mana nak tukarkan perkataan tu kepada angka. Alright. Okay, now yang betul good job Tanya. Okay. Cuba awak tulis. Awak tanda right. Awak tulis berapa soalan yang awak betul. Sebab nanti sampai di akhir kelas cikgu nak tanya awak. Daripada total soalan yang kita buat, berapa jumlah soalan yang awak betul. Okay, sekarang ni adalah soalan yang pertama. Okay, jom kita tengok soalan yang kedua. So, get ready. Soalan yang kedua. Tulis nilai tempat. Senang sangat. 30 saat. Tulis nilai tempat bagi 3 saat. bergaris pattern. Tulis nilai. Okay, tengok kata kunci dia betul-betul. Tengok kata kunci betul-betul. Apa kata kunci dia? Apa soalan tu nak sebenarnya? Biasakan diri bila baca tu kata kunci tu penting. Apa dia nak sebenarnya? Okey, masa telah pun tamat. 30 saat telah pun tamat. Boleh post sekarang jawapan anda. Cikgu dah boleh agak dah. Akan ada yang keluarkan jawapan ini. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Okey, anda katalah contoh. Cikgu nak tanya awak. Di manakah tempat tinggal awak? Rumah. Tak, contoh. Okey, contoh. Cikgu petik nama boleh? Cikgu petik nama. Okey, cikgu nak panggil Aris Aryan.
Aris Aryan? Aris? Aris ada Aris? Okey, kita panggil Faiz Haziq. Faiz Haziq. Zaina. Faiz? Cikgu. Faiz? Zaina. Siapa tu? Siapa yang cakap Zainab? Siapa yang cakap Zainab tu? Mazlinda. Okey, contoh cikgu tanya awak. Contoh cikgu tanya awak. Mana tempat tinggal awak? Mana tempat tinggal awak? Mana tempat tinggal awak? Bakar Arang. Contoh awak akan jawab Bakar Arang, Taman Intan, Taman Melati. Mana lagi? Gombak. Mana Pinggiran lagi? Putra. Pinggiran Putra, Sungai Petani, Darul Aman. Pernah tak kalau orang tanya awak? Taman Seri Rampai. Taman Seri Rampai. Pernah tak kalau orang tanya awak, di manakah tempat tinggal awak? Awak sebut Amar Sungai Petani. Pak Ika Kok Diang. Aisyah Sungai Petani. Adina Bakar Arang. Pernah tak awak sebut tempat tinggal awak sekali dengan nama awak? Pernah tak? Tak pernah kan? Tak pernah. So ingat bila soalan tanya tulis nilai tempat, maksudnya kita hanya perlu tulis dia punya rumah saja. Rumah apa? Okey, dalam soalan ni dia tanya tulis nilai tempat bagi digit bergaris. Dia garis apa? Digit. Dia garis 5. So kena tahu apa rumah 5. Okey, 8 rumah ada apa 8? 8 star. Star 4. 4. Pulau. 1. Ibu. Ratus. 2. Ibu. 5. Pulau. Yes. Dan jawapan dia adalah Pulau Ribu. Siapa letak 5 dekat depan? Siapa letak 5 dekat depan salah. Siapa letak 5 dekat depan salah. Dan siapa yang buat? Cikgu, bukan yang ni ke jawapan dia? Memang bukan. Ini bukan nilai digit. Ini bukan nilai tempat. Ini adalah nilai digit. So mesti tulis dia punya rumah dia. Mesti tulis dia punya rumah. Alright. Okay, good job tapi ada juga yang tulis dia punya nilai digit. Syahir tulis nilai digit. Siapa lagi? Okay, ada tadi cikgu nampak atas. Anwar Faiz. Jawapannya Anwar Faiz Syahir bagi tu, itu adalah nilai digit. Letak nama. So beza nilai tempat dia punya rumah, nilai digit dia punya angka dia. So kena ingat. Ingat digit, ingat angka. Telur ayam. Dia ada telur ayam. Ingat nilai tempat, ingat dia punya rumah dia. So dan bila orang tanya awak rumah awak kat mana, awak tak akan sebut nama awak sekali, awak hanya akan sebut dekat mana awak tinggal. Alright. Okay, good job. Yang betul tanya. Walaupun nampak soalan ni simple tapi dia buat dalam bentuk ayat. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga. Dekat soalan ni. Okay, ready Alright. Soalan yang ketiga untuk malam ni. Nilai tinggi bagi dingin 8 dalam Okay, come on. Sama juga 30 saat 30 saat saja masa diberikan sebab soalan ni senang. Baik, jangan push lagi. Jangan push lagi jawapan. Relax dulu. Sabar dulu Syah. Dah terlepas dah Syah. Belum lagi. Jangan push jawapan lagi. Masih belum tamat. Bila cikgu cakap masa dah habis baru push jawapan. Sebab kita tak nak rakan anda terpengaruh dengan awak punya jawapan. Okey, masa dah tamat boleh post sekarang jawapan anda. Baru boleh post. Okey. Siapa yang jawab PULUH? Minta maaf, salah. Awak tak baca soalan Ingat soalan matematik kena baca soalan. Matematik kena baca soalan tau. Apa? Okey, yang betul bagus. Apa kata kunci dalam soalan ni? Apa kata kunci dia? Nilai digit. Nilai digit. So kalau nilai digit, ingat digit, ingat telur ayam. Mesti ada telur ayam. So siapa yang letak puluh tak ada telur ayam, automatik salah. So dia nak 8. Okay, awak pun tulis 8. Selepas 8 ada berapa nombor? Kosong.
Tak. Selepas 8 ada nombor apa? Kosong. 7 kan? Ada 7 kan? Kosong. 7 tu tukar kepada Kosong. so dapatlah jawapan dia 80. Siapa yang tarik PULUH tu salah, tak baca soalan ni. Kena baca soalan. Baca betul-betul. Yes, kena baca betul-betul. Awak kena ingat awak kena ingat, andai kata kalau soalan tu takkan contoh macam ni. Soalan nilai tempat, nilai digit, dia takkan bagi awak soalan ni 10 soalan. Dia takkan bagi awak soalan ni 20 soalan. Dia hanya akan bagi awak satu soalan je. Sama ada nilai tempat ataupun nilai digit dia nak tanya. So kalau awak salah lah. So kalau boleh elakkan daripada buat kesilapan. Sebab ini adalah tempat awak dapatkan markah apa? Markah penuh. So tolong elakkan. Elakkan daripada buat kesilapan. Baca soalan betul-betul, tengok kata kunci dia. Boleh jangan buang markah. Jangan buang markah. So rugilah. Sebab awak mungkin akan kehilangan banyak markah dekat mana? Soalan-soalan penyelesaian masalah. Itu kalau tak pandai faham soalan. Kalau awak pandai faham soalan, insya-Allah dapat markah. Walaupun satu. Itu belum lagi awak silap kira. So kena ingat, soalan-soalan yang mudah kalau boleh elakkan buat kesilapan. Alright. Lepas ni soalan yang seterusnya. Cikgu nak petik nama boleh? Nak minta awak terangkan macam mana nak selesaikan jawapan. Boleh? Nak dapatkan jawapan. Cikgu akan petik je nama siapa-siapa. So nama yang cikgu petik nanti tolong, kalau boleh tolong buka my. Okey, sekarang kita pergi pada soalan yang keempat. Soalan yang keempat. So, you ready? Okey, soalan ni cikgu bagi masa dekat awak 45 saat. 45 saat. Baca betul-betul apa yang dia nak. Dalam soalan ni ada dua kata kunci Ada dua kata kunci. Kata kunci yang pertama, dia akan beritahu awak apa yang nak kena buat. Kata kunci yang kedua, itu syarat dia. Dia ada dua kata kunci kat dalam soalan ni. Ini merupakan soalan yang keempat. Nanti nak dekat-dekat habis masa nanti, kita akan tengok dalam jumlah berapa soalan tu, berapa soalan yang awak betul. So awak kiralah sendiri berapa yang dah betul sekarang. Okey, loceng telah pun berbunyi. Sila up jawapan anda sekarang. Okey, hantar jawapan anda sekarang. Come on. Come on. Siapa orang pertama yang katakan jawapan dia? Cikgu belum terima jawapan lagi ni. Adakah masing-masing takut? Okey, kita dah terima jawapan daripada Aira Marisa. Kita dah terima jawapan daripada Darwish. Okey, come on yang lain. Come on. Cikgu dah tunggu dulu ramai-ramai post jawapan. Baru cikgu akan bagi tahu apa jawapan yang betul. Okey. Baru berapa orang? Baru 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang. Baru 4 orang. Baru 4 orang, kita ada ramai ni. Okey, alright. Okey. First kali. Apa maksud cerakin? Ceraikan. Okey, dia ceraikan nombor-nombor yang ada. Okey, nombor-nombor yang ada kita ada 7, 2, 9, 4. Ini nombor-nombor yang ada dalam 72,904. Cerakin, dia nak kita ceraikan dia. Okey, apa syarat dia? Kata kunci yang kedua, apa syarat dia? Syarat dia adalah mesti dalam mengikut nilai tempat. Ini syarat dia. So, siapa yang letak jawapan dalam bentuk angka, contoh 70,000, 2,000, 9,000, 4, minta maaf, salah. Salah. Kenapa salah? Sebab soalan minta kita cerakin ikut nilai tempat. So kena tahu. Okey, 4 apa rumah dia? Apa rumah 4? Sah. Sifar 10. 9, 100. 2, 1,000. 7. 10,000. Okey, sekarang dah tahu rumah, tulislah. Dah tahu rumah, kita tulis 7, 10,000. 2, 2,000. 1,000. 9,
100. 100. Sifa? 10. 4. Sa. Alright. Siapa yang tulis macam ni? Siapa yang tulis macam ni? Siapa yang tulis macam ni? Awak tak dapat markah. Tak dapat markah. Selalunya soalan ni satu markah je. Selalunya soalan ni satu markah. Awak tak dapat markah. Kenapa tak dapat markah? Siapa boleh beritahu cikgu? Kenapa tak dapat markah? Sebab ada nilai jijik. Ha? Sebab ada nilai jijik. Ada nilai digit? Tambah. Ah, masalah dia sekarang sebab dia tak ada tambah. Kalau tak ada tambah, dia tak jadi nombor. Dia takkan jadi benda ni. Kalau awak tak letak tambah, dia takkan jadi 72,904. So, kena letak simbol tambah. Wajib letak simbol tambah. Wajib letak simbol tambah. So, cikgu, kalau saya letak tolak boleh tak? Kalau awak letak tolak, awak sama juga. Awak takkan dapat 72,904. So, nak tak nak, ni letak tambah. So, yang tak letak tambah tu kena ingat mesti letak tambah. Untuk cerakin, mesti letak tambah. Dan untuk puluh, untuk sifar puluh, nak letak boleh, nak letak pun tak apa. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa, tak ada masalah. Alright. Okay tu yang salah kalau boleh depan ni hati-hati tak apa. Salah kali ni tak apa. Jangan salah masa matriks pembelajaran nanti. Alright. Okay. So now kita pergi pada soalan kita yang kelima. Okay, soalan yang kelima. Ready semua? Soalan ni mungkin susah sikit. Kalau awak tak tahu benda apa. Okay, cikgu bagi masa 1 minit. 1 minit. 50 hingga 1. Cikgu bagi masa 1 minit untuk jawab soalan ni. Soalan ni mungkin ada yang tahu buat, mungkin ada yang tak tahu buat. First kali awak kena tahu apa tu nombor ganjil. Nombor ganjil tu apa sebenarnya? Anika dah tulis dah, tak faham. Tak apa, awal-awal je tak faham, nanti lama-lama nanti kita awak faham. Okay, tak apa, awak buat dulu yang mana ingat, yang mana tak ingat. Cuba try ingat balik. Cikgu ajar apa hari tu nombor ganjil. Nombor ganjil genap. Okay, tak apa. Dah habis masa nanti baru cikgu akan tunjuk macam mana cara nak selesaikan soalan tu. Itulah pentingnya kita buat kelas persediaan. Andai kata kalau keluar soalan ni dalam matriks pembelajaran nanti. Habislah. Okay, masa dah tamat. So, siapa yang dah tahu jawapan boleh post jawapan. Okay, kita dah terima jawapan daripada Faiz Haziq. Okay, yang lain. Okay, first kali jom kita tengok sama-sama. Sekarang cikgu nak tanya awak. Okay, cikgu akan tulis Kita ada sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, apa yang awak nampak perbezaan di antara nombor yang dekat atas tu dengan nombor yang dekat bawah? Awak nampak apa? Beza dia. Dia tak sama rata. Memanglah tak sama rata. Okey, yang atas tu sifar 2, 4, 2, 4 dan 8. Tu benda apa tu? Genap. Nombor genap. Okey, nombor tu ada dalam sifir mana? Sifir 2. Sifar 2, 4 dan 8 tu ada dalam sifir 2. So, nombor yang ada dalam sifir 2, kita namakan dia sebagai nombor Genap. genap. Okey. Nombor genap. So, kalau atas dah genap, bawah tu adalah Ganjil. bawah tu adalah ganjil. Okey, cikgu. Macam mana nak tahu atas ke bawah genap Okey, selalunya ganjil. Contoh ganjil contoh. Awak pergi pasar malam. Orang lain semua berjanji. Okey, kita janji. Hari ni kita pakai baju warna kuning. Semua datang pasar malam pakai baju warna kuning. Tiba-tiba awak seorang pakai baju warna merah. Awak seorang je pakai baju warna merah. Ganjil tak? Ganjil tak? Tak ganjil? Ganjil. Ganjil lah. Pelik lah. Orang akan tengok awak pelik. Ganjil. Kenapa? Sebab yang lain semua pakai baju kuning, awak pakai baju merah. Alright. So dengar nak tahu ganjil, yang ada satu itu adalah ganjil. Okey. Kalau yang macam ni senang.
Kita tahu sifar 2, 4, 6, 8 senang. Tapi macam mana pula kalau nombor tu lebih daripada satu digit? Contoh macam ni. 69. 69 ni nombor ganjil ke genap? Ganjil. Macam mana awak tahu ganjil? Nombor belakang dia ganjil. Yes. Tengok rumah sah sahaja. Semua sekali, kalau rumah tu lebih daripada satu digit, hanya tengok rumah sah. Kalau rumah sah tu adalah nombor ganjil, so 69 adalah nombor ganjil. Kalau rumah sah tu adalah nombor genap, so nombor yang banyak-banyak tu itu adalah nombor genap. Okey, sekarang soalan kita. Senaraikan semua nombor ganjil. Kata kunci yang pertama adalah dia nak semua nombor ganjil dari 520 sampai 531. So awak kena listkan dulu. 520. Lepas 520, 500. 21. Okay, next. 523. Yang ni kena betul jangan sampai awak tak pandai kira pula. 520. Ada murid yang dia tak pandai kira. Dia tak pandai kira tau. 524, 525, 526, 526, 528. 530. sampai sini ada murid 527, 28, 29, 600. So kena hati-hati siapa yang selalu buat silap semasa mengira, bukan lepas 529 600. Lepas 529 dia akan tukar jadi 530. So kena hati-hati Okey. Dan selalunya nombor genap dan juga nombor ganjil dia akan selang-seli. Dia akan selang-seli. Awak nampak ni? Cuba tengok ni. Ganjil genap ganjil. Genap ganjil. Genap ganjil. Dia akan selang-seli. So kita tengok nombor yang pertama, 520. 520 tu ganjil ke genap? Genap. Kenapa genap? Sebab tak ada. Sebab rumah sah dia kosong. Tengok pada rumah sah. So bila 520 genap, bila 520 genap, selepas dia tu adalah nombor ganjil. So genap ganjil. Genap ganjil. Genap ganjil. Genap ganjil. Genap ganjil. Genap ganjil. Okey, kita bulatkan dulu. Okey, so dah bulat kan? Baru kita tulis. Tulis saja nombor yang ganjil 521, 523, 525 dan pastikan awak letak simbol simbol tanda baca koma untuk senaraikan. Okey, boleh faham Yang tak faham tadi yang tulis tak faham. So sekarang dah faham belum? Tengok macam Nur Adina. Punya dia tekan. Tak faham. So sekarang dah faham belum Adina? Asyaitul Zulaika pun sama juga. Okey. Okey, so yang tak faham dah faham Tak apa, tak faham, tak apa. Asalkan lepas awak dah join kelas cikgu, awak faham. Tapi jangan ingat, lepas dah faham, jangan terus tinggal. Dekat rumah kena ulang kaji balik. Alright. Now, kita pergi kepada soalan kita yang ke-6. So get ready semua Awak jangan risau. Nota ni nanti cikgu akan bagi dekat mak ayah awak. Cikgu akan letakkan dalam grup WhatsApp nota ni. Yang dia dah siap ada nota ni. Awak akan dapat. Okey, soalan yang seterusnya. Ni soalan yang ramai orang tak suka. Ni soalan antara ramai yang orang tak suka. Pola nombor. Cikgu bagi masa dekat awak 1 minit 30 saat. Tapi sebenarnya soalan ni senang. Sebenarnya soalan ni senang je. Pola nombor tu adalah corak. Corak apa? Corak nombor pertama dengan nombor yang kedua, apa corak dia? Dia apa yang dia kena buat supaya dia jadi nombor yang kedua? Dan corak tu mungkin corak yang sama digunakan untuk menghasilkan nombor yang ketiga. Kita namakan dia sebagai pattern. Kalau awak nampak baju mak ayah awak, contoh ayah awak suka pakai baju kotak-kotak ke, jalur-jalur, itu semua adalah corak. Corak yang berulang-ulang. Sabar Syahir. Sabar Syahir. Jangan post lagi jawapan sebab cikgu tak nak rakan-rakan anda tengok jawapan awak, lepas tu dia mempengaruhi. Alamak. Ni dia bagi jawapan yang ni lah. Aku nak bagi jawapan apa kalau boleh, sebab tu cikgu tak bagi awak tekan jawapan lagi. Sabar dulu.
Okay, 30 saat lagi 30 saat lagi. Masa. Aku tak suka jawapan ni. Apa dia? Sepuluh saat lagi. Alright, masa dah pun tamat. Boleh post sekarang jawapan anda. Okey, jom kita tengok sama-sama Okey, menaik 5 tertib, menaik 5, naik 5/5. Okey, siapa yang contoh macam jap. Daniel Anas. Daniel tak boleh letak menaik 5/5. 5/5 tu dia macam ni tau. 5/5 sama dengan 1. Maksudnya dia naik satu-satu, tak boleh. Dia tak boleh tulis perkataan tu 5/5, tak boleh. Tak boleh guna perkataan 5/5. Okey. Kita tengok sikit Alright, okey. So maksudnya awak ada idea lah. Okey, sekarang kita tengok nombor yang pertama dengan nombor yang kedua. Mana lagi besar? Nombor Nombor 2. Tengok. Nombor 2. Nombor 2. Besar ke kecil? Okey. Kecil ke besar? Kalau kecil ke besar, tertib menaik ke menurun? Menaik. Menaik. So maksudnya dekat sini adalah tambah. Ataupun awak boleh tulis pola dia sama dengan nak tulis menaik boleh. Nak tulis tambah boleh. Tak ada masalah. Okey, sekarang berapa dia tambah? Berapa banyak dia menaik? Kena tolak. 5. Kena tolak. Nombor yang besar. Nombor yang besar. 5. Nombor yang besar. Tak tahu. Nombor yang besar tolakkan dengan nombor yang Tadi. kecil. Okey. Rumah Sah, 5 tolak sifar berapa? 5. 5. Yang lain tolak diri sendiri dia akan jadi Sifar. okey. So 5 ni awak letak dekat atas. So pola dia adalah yang ini. Sama ada awak nak jawab tambah 5 ataupun boleh tulis menaik 5. Tulis macam tu. So awak nak jawapan yang atas boleh, nak jawapan yang bawah pun boleh. Tulis tambah 5 pun boleh. Nak tulis menaik 5/5 pun boleh. Tapi jangan tulis menaik 5/5. Jangan tulis menaik 5/5. Alright so yang tak faham tadi dah faham belum? Syahmi, Jaisa. Dia tak faham lagi. Faham. Mana siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham? Yang tak faham siapa? Saya tu siapa? Saya tu siapa dia? Sebut nama. Yang tak faham lagi siapa dia? Cuba sebut nama supaya cikgu boleh tahu siapa dia dan cikgu nak tahu dekat mana part mana awak tak faham. Jangan segan-segan. Tak faham dekat malam ni dekat kelas kita kongsi. Tak faham kat mana? Siapa yang tak faham? Aisyah betul ke? Aisyah Izara. Okey, cuba yang lain mute. Yang lain mute je Okey, yang tak faham je unmute. Okey, yang tak faham buka suara. Cikgu nak tahu siapa dia yang tak faham tu. Dan dekat mana awak tak faham. Sebab cikgu nak kena tengok awak tak faham part mana. Adakah tak faham daripada awal sampai habis ataupun adakah tak faham kenapa dia kena tambah cikgu. Okey. So siapa yang tak faham? Okay, sekarang cikgu tanya awak dalam bentuk soalan. Kenapa pola dia menaik? Sebab menaik. Sebab nombor dia menaik. Sebab nombor tu disusun makin lama makin besar, makin lama makin besar. Sebab tu pola tu menaik. Kalau pola tu menurun, nombor tu daripada besar ke kecil. Makin kecil. So pola tu akan menurun. Tapi macam soalan ni adalah pola dia adalah menaik. Kenapa? Nombor tu makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Dan kenapa 5? Kenapa 5? Bukan 3, bukan 2, bukan 10. Sebab apa? Sebab itu dah. Sebab 45. 45 kalau awak tengok ni 45 tolakkan dengan 40. Berapa? 5. 5. Kita dapat jawapan 5. Nombor yang besar
nombor yang besar kita tolak nombor yang kecil. So awak dapat beza dia adalah 5. So sebab tu dia punya jawapan menaik 5. Alright. Siapa yang tak faham, lepas ni siapa yang tak faham kalau boleh bertanya. Awak jangan diam. Kalau awak diam nanti cikgu tak tahu awak tak faham part mana, dekat mana yang awak tak faham, siapa yang tak faham. Boleh? Jangan segan-segan. Jangan segan-segan. Tak apa, dalam kelas ni tak perlu segan lah. Kita mungkin benda yang awak tak faham, mungkin rakan-rakan lain pun tak faham juga. So at least kurang-kurangnya kalau awak tanya, yang lain pun tahu juga. Okay, boleh Alright, now kita pergi kepada soalan kita yang seterusnya. Soalan kita yang seterusnya, soalan yang ke-7. Mungkin hari ni kita sempat jawab 8 soalan je. 8 soalan, lepas tu kita akan main game tebuk. Game tebuk Okay, soalan yang ke-8. Bunda. Tadi dah ada dah tadi bunda. Atas-atas tadi. Cikgu, apa maksud bunda? Bunda tu maksudnya awak tukarkan nombor tu kepada nombor yang lebih dekat. Tukarkan nombor tu kepada nombor yang lebih dekat. Tapi dia ada syarat ni. Kata cikgu bagi hint kata kunci yang pertama bunda. Kata kunci yang kedua awak fikir sendiri. Tengok kat soalan. Kata kunci yang kedua awak tengok kat soalan. Apa kata kunci yang kedua? Okay, ini bukan soalan yang ke-8, soalan yang ke-7. Anika tak faham Anika? Selalunya pemundaran ni awak dah belajar lama dah daripada bulan 2 ni. Selalunya pemundaran dah masuk lama dah. Tak apa. Yang mana tak pandai bunda, lepas ni cikgu tunjuk lagi sekali. Macam mana nak buat? Tak pandai bunda. Tak apa. Tak pandai tak apa. Hari ni kita bagi pandai. Tapi lepas tu awak kena buat latihan lah kat rumah. Okay. Alright, masa dah habis. Siapa yang dah dapat jawapan boleh post sekarang jawapan tak? Okay, ramai cikgu ada nampak 2 jawapan kat sini. Ada yang jawab 80,000. Ada yang jawab 9,000. Okay, jom kita tengok sama-sama. Okay, first kali kata kunci dia adalah bunda. Ingat bunda. Ingat Bukit Bunda. Okay, cikgu akan jawab. Ini nama dia Bukit Bunda. Okay, Bukit Bunda. Okay, dalam Bukit Bunda ni, sebelah kiri yang tengah naik bukit, kita ada 5 digit. Sifar 1, 2, 3, 4. 4 dan 5. 4 je. Dia sampai 4 je. Okay, yang tengah naik bukit ni, diorang dah sampai puncak belum? Dah. Belum. Tak sampai puncak lagi. So, bila tak sampai puncak lagi, so dia tak dapat apa? Tak dapat tambah. Tak dapat apa? Tambah. Okay. So, lepas 4, 5 and the gang. 6, 7, 8, 9. Diorang tengah turun. Turun. Yang ni tengah naik. Okay, diorang tengah turun. Diorang dah sampai puncak belum? Sudah. Diorang dah sampai puncak. So, diorang dapat 1 point. Diorang dapat 1 point. Okay, setakat ni boleh faham Ingat bunda. Ingat Bukit Bunda. Okay, sekarang kita pergi kepada nombor 7, 9, 6, 3, 8. Okay, kata kunci yang kedua. Dia suruh bunda kepada rumah apa? Rumah ribu. Dia suruh bunda kepada rumah ribu terdekat. Mana satu nombor yang duduk rumah ribu? 9,000. 9. Yes, bagus. Kita gariskan. Garis. Mazlinda. Yang guna akaun Mazlinda kalau boleh tekan mute sebab awak punya bunyi biskut Oreo dia mengganggu rakan-rakan awak. Terima kasih Okay, gariskan rumah ribu, naik atas, tolak kanan. Ni step dia. Garis, naik atas, tolak kanan. Okay, 9. Sebelah kanan 9 ada nombor apa? 6. Bulatkan 6. Bulatkan 6. Okay, 6. Nombor yang kita bulat, awak cuba tengok. Dia tengah naik bukit ke tengah turun bukit? Naik bukit. Naik bukit. Turun. 6 tengah turun bukit lah. So, dia dapat kosong ke dapat 1 point? 1 Dia dapat 1 point. 1 point tu nak letak dekat mana? Letak dekat nombor yang kita garis. Tambah 1. Letak dekat nombor yang kita garis. Okey, selesaikan yang tu dulu. 9 tambah 1 berapa? 10. Sifar bawah, 1 naik atas. Jangan tulis macam ni. Sifar bawah, 1 naik atas. Dia macam tambah.
7 tambah 1 berapa? Ha? 8. 8 lah. 7 tambah 1 apa lah? 8. Okey. Selepas palang, semua nombor yang ada, semua tukar jadi sifar. 6 jadi sifar, 3 jadi sifar, 8 jadi sifar. So dapatlah jawapan dia 80,000. 80,000. Okey. Senang susah? Senang susah? Okey, so alhamdulillah. So untuk malam ni itu saja. Cikgu akan post link untuk awak main game. Soalan tebuk 2 soalan saja. 2 soalan saja. Awak anggaplah macam ini WhatsApp. WhatsApp pula dah. Awak anggaplah macam ni matriks pembelajaran tapi 2 soalan je. 2 soalan saja. Okey, boleh tekan link dekat bahagian chat. Okey, cikgu ada share link. Okey, sambil-sambil tu awak tulis dekat bahagian chat berapa markah awak per 7. Siapa dapat 7/7, siapa dapat 6/7. Kita dah buat 7 soalan. Cikgu nak tahu markah awak. Tulis dekat bahagian chat markah awak. Berapa markah awak? Okey, cikgu akan stop share. Cikgu akan share Blue Card punya permainan. Cikgu harap semua dapat join Ya, saya dapat. Okey, yang lain boleh post sambil-sambil tu boleh post berapa markah awak. Okey, bagus yang dapat 7/7 Faiz, Darwish, Aira Marisa. Yang dapat 7/7. Okey, Mazlinda dapat 6/7. Okey, Marisa dapat 6/7. Okey, good job. Ada tak yang dapat 0/7? Yang mana dapat 0/7, nanti dekat rumah cikgu dah share nota ni, nanti ulang kaji semula. Semula. Nanti mungkin nak dekat exam nanti mungkin kita akan jawab dah 50 soalan, 60 soalan. So ulang kaji nota-nota yang cikgu bagi dekat awak ni. Tapi jangan esok dah exam malam ni baru ulang kaji. Jangan, nanti pening kepala awak ni. Pening kepala. Jangan Okey dah ke? Cikgu nak tekan butang start sekarang. Okey, ready Ya, boleh. Okey, tak dibenarkan guna kalkulator. Okey, ready semua. 3, 2, 1. Okey, jom. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan betul-betul. Apakah jawapan untuk soalan yang pertama? Ini adalah soalan tebuk yang cikgu ambil. Kalau awak ada join kelas kita yang sebelum ni, awak tahu buat. Ya, betul. Okay. Alright, masa tamat. Okay, good job. Untuk soalan pertama, Akif Zahir di tempat yang pertama. Okay, ini adalah markah keseluruhan. Okay, sekarang kita pergi soalan yang kedua. 2 soalan je. 2 soalan je kita buat tebuk. Sebab masa tak banyak. Okay, ini dia. Ini awak kena kira laju-laju sikit lah. Sekejap sangat pula masa cikgu letak Alah. masa tak sebab habis. Cikgu letak masa sekejap sangat. Okey, tak apa. Nanti next time cikgu letak. Betul. Cikgu letak masa banyak sikit. Alright. Okey. Tempat ketiga untuk ujian tebuk Izati. Tempat kedua Faiz. Dan juga tempat yang pertama siapa? Akif Zahin. Okey, good job. Kita tengok sikit report. Siapa yang betul semua? Okey, yang berwarna hijau yang ada tulis 2. Betul semua. Akif Zahin, Faiz, Izati, Zahra, Darwish, Adam, Pak MR, Marisa, Adina. Okey, itu saja yang betul. Yang Nama betul saya semua. Okey, good job. Yang ada tulis yang ada tulis warna hijau 1 tu, itu awak betul sah. Satu kita sebab dah. Tak apa, next time kita akan bagi walaupun masa dia panjang sikit. Okey, so itulah dia untuk kelas kita yang pertama pada malam ini. So cikgu harap semua sekali berpuas hati. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, hari Selasa, waktu yang sama. Kalau nak masuk tanpa perlu cikgu admit, gunalah akaun MOE. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum semua. Bye. Bye. Bye semua. Alright, bye.
Bye cikgu. Cikgu Amal, let's go. Jomet, jomet, kita sama-sama tambah tolak semua jadi mudah. Darah bahagia ikut langkahnya, yes we can. Kita boleh buat. Baca soalan satu-satu, step by step mesti padu. Baca soalan jangan laju, cek balik itu nomor 1. Kira tepat, jangan silap, susun langkah bagi mantap. Latih sedikit, hari-hari terus jadi power. Confirm jadi Jomet, jomet, kira sama-sama dengan teknik semua jadi mudah. KMCA kita berjaya. Cikgu Amar terbaik selamanya. Bye. Bye cikgu. Bye-bye. Bye, cikgu. Bye cikgu. Ah.